Assalamualaikum, saya Nur Karen Chu, Pengerusi Persatuan Cina Muslim Malaysia Mak Cawangan Melaka, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Hotel Sri Costa dan Puan Miss Amy selaku pengurus Hotel Sri Costa dan juga Freda Travel kerana sentiasa menyantuni kami mualaf untuk juadah berbuka puasa. Kami telah menghadiri juadah yang pertama pada 25 bulan Februari yang lepas. Hari ini merupakan kali kedua, 10 hari bulan Mac, yang seterusnya pada 12 hari bulan Mac dan 16 hari bulan Mac. Sekali lagi bagi pihak Persatuan Cina Muslim Malaysia Mak Cawangan Melaka, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Hotel Sri Costa, Miss Amy dan juga Freda Travel yang sentiasa mengingati kami dan menyantuni kami setiap tibanya bulan Ramadan. Okay. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Puan Karen dan juga kepada Persatuan Mak kerana sentiasa sahaja datang ke Hotel Costa setiap kali bila kami menjemputnya. Sebenarnya tajaan yang kami sampaikan ini adalah daripada impak orang ramai, orang persediaan badan-badan korporat, hasil inisiatif daripada Freda Travel. Dan rasanya ini adalah tahun ketiga ya, tahun ketiga. Mak datang ke sini dan diharap akan sentiasalah kita akan ada hubungan baik ni dan berterusanlah kerjasama ni, insya-Allah. Okey, di Hotel Sri Costa sebenarnya selain daripada infak, kami juga ada menjual mengalu-alukan daripada orang ramai. Harga yang kami tawarkan adalah RM75 untuk booking, kalau booking advance ya, RM75 untuk orang dewasa. Dan juadah yang kami sediakan adalah pelbagai seperti boleh dilihat kat sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main item ya. Termasuk sayur, sambal, kupang, ikan tilapia, asam pedas tetel. Asam pedas ni boleh bertukar kepada ikan, ayam masak kurma, nasi ada 2 jenis dan juga pelbagai juadah. Okey, itu saja dan jangan lupa Makma sentiasa sokong Freda Travel dan Hotel Sri Costa dan orang ramai kalau masih berminat, kita masih lagi open sampai 18 hari bulan. Bye. Terima kasih.